Okay, Assalamualaikum geng. Selamat petang. Petang ni aku main pot biasa geng, kat Jelutung ni. Tapi petang ni aku tak cari MJ, aku cari loban. Loban apa ni, dia ada ni geng, dia ada. Tapi aku tak pernah mengai lagi lah. Try tengok noh. Tengok saya pun kasar-kasar tak. Tapi hari ni ayak keruh sikit lah. Tak tahu dia ada tak ada kan. Aku dah start tadi roti situ. Tu umpan. Kerana pun dah semua roti tu. Tunggu tengok lah. Cari loban. Hah? Tak pernah try? Tapi dia ada lah. Nampak, selalu nampak. Hah? Banyak ah? Ada juga ah? Hah? Lambat sikit nak panggil dia. Dia mai dah. Tapi ni tentang upahan dia kecil-kecil. Tu. Dah mai dah. Aduh. Oh, ikan apa bang dapat bang? Ha? Ikan apa tu? Tu merah-merah bang. Hah? Merah-merah. Kakak merah? Kakak merah? Ya. Besar lah? Oh.
Saiz elok oh. Umpan bah, udang ah. Udang hidup ini bang. Tadi ini mula-mula mari, sekarang kita tak ada lagi bang. Oh. Selalu naik nih? Hah? Selalu naik? Tak, baru ini saja. Oh. Paling dekat-dekat saja oh. Iya, dekat-dekat ini saja. Saya kat belakang sana, saya naik banyak lah. Hah? Saya naik banyak lah. Saya tak pernah pisahan lah, saya paling duduk kat sini saja. Oh. Malam ada masuk malam? Tak ada kawan saya bang. Saya selalu masuk malam. Saya dapat sana banyak ekor lah, berpuluh-puluh ekor lah saya dapat sana. Saya malam tak pernah bang, pasal tak ada kawan kan macam itu kan. Sekarang orang sudah ramai sana. Saya pergi tadi cari loban pun orang ramai tak. Kalau abang kalau main sini seorang-seorang lah. Iya. Seorang lah. Kawan semua kerja kan macam itu kan. Betul lah. Ini dekat 2 kilo ada nih ya. Ada lah. Dia orang ikan apa? Ikan, oh ikan tu ikan daun baru. Langsung tak makan. Oh, Langsung tak ada kacau. tengok kali bang. Oh. Ni. Oh. 2 lebih ni bang. 2 kilo lebih ni. Boleh lah. Tadi putus. Putus makan juga. Putus. Dia bawa masuk malah. Oh, Tak sempat tarik. tak sempat tarik ya. Dia masuk dalam batu. Kita tak makan lagi las. Gelas itu. Dia main dekat-dekat saja bang. Iya, main dekat aja bang. Kalau yang merah ini nanti. Itu last bang saya dapat minggu lepas lah. Abang tahu saya baling macam mana? Ni saya baling depan tu. Saya pakai pelampung bang. Ya iya. Depan-depan ni saya baling. Semua memang. Ha. Kalau yang merah ini Ha. kita tak makan lagi bang. Abang lama duduk Malaysia? Saya lama dari 2008 bang. 2008 oh? Ada balik ya? Balik 2 kali. Oh. Udang jala ke apa? Beli bang. Beli ya? Saya tak jala. Batam sana. Saya tak jala. Tak pandai bang. Tak pandai betul. Lagi pun susah kita mau main jala, mau mancing lagi. Lah iya bang. Kalau pandai malam di jala, pagi di pancing macam tu, ini saya tak pandai bang. Betul lah. Tu ikan apa main tu ah? Loban kot. Saya cari loban tapi dia ayak laju sangat lah. Abang Susah. cari umpan. Saya cari itu ikan beranak. Oh. Tapi ayak laju sangat susah. Iya. Kita baling umpan terus jalan pi ya. Memang terus dia ayak terus bawa. Itu bukan kawan abang tu. Bukan. Jumpa dekat sini saja. Oh. Okay, abang masuk siang lah sini oh. Malam tak masuk oh. Pagi sampai petang. Tadi saya pukul berapa? Pukul 11 malam. Oh. Ni dia makan pukul apa? Petang ni. Tadi awal-awal mari. Oh, awal mari ya. Itu saja. Saya naik tadi oh. Lepas tu sudah tak ada. Tu yang putus tu. Lepas ini dapatkan ada 1 jam macam tu. Oh. Dia naik apa? Tarik lagi. Terus sana penik apa? Saya mau cari loban pun tak boleh ayak laju. oh, abang jadi loban. Lagi apa? Keruh semua. Oh. Ada. Mau balik ya bang? Balik ya oh. Abang tu dapat siakap merah besar. Oh, tengok ni. Dah baru. Abang masuk ke apa? Pukul 7. 7 pagi tadi? 7 pagi. Duduk kat sini saja? Oh, gelama, gerut-gerut okey lah. Balik potong-potong buat jemur kan. Banyak tu. Pakai udang kopek lah? Pakai udang kopek lah?
Kopek memang banyak sini. Sekali saja tarik. Biasa dapat besar sini. Apa? Jangan. Kadang. Saya selalu duduk belakang sana. Saya pun kalau dia penuh dekat sini tapi belakang juga. Tapi pagi tak ada orang. Tadi nampak ada pagi. Berapa orang tadi? 8 orang kah? Tadi ramai itu. Tadi pagi kami sebelum main sini itu. Balik dia orang malam sini. Oh, malam sini. 8 orang. 8 orang itu silap. Oi, ini. Mari. Ya. Bulu-bulu. Oh. Garing ini, bagus sudah ambil kan? Sudah. Jom bang, saya pun nak balik lah. Hah? Senyap-senyap. Tak ada kacau, ikan kecil pun masih tak ada main. Dia suruh balik tu. Pagi yang sedikit lagi bang. Tanggung bang. Jom bang, saya pun nak balik ya. Bupa barang tu pula. Boleh balik meninggang barang tinggal. Ciao. Puan beli kat dia dah. Game mati lama-lama. Puan beli kat dia dah. Tak kenal. Weh. Dia balas tak kena mentakai. Asap. Yang ni mesti dikasak pakai geng sebab tali baru. Hari tu kena 2-3 kali putih tukar tali baru. Mata kai pun besar sikit, umpan pun besar. Umpan lagi. Oi, dia patuk dah tak kena. Padu ni. Padu. Oh, keluar tak berhenti geng. Oh, direct keluar tak berhenti. Oh, padu geng. Weh. Oh, monster ni. Oh, direct keluar tak berhenti. Demai dah. Asap kacau lah.
mana ni? Oh, ni kasak geng. Oh, ni kasak geng. Oh, saya lebih kurang itu tak? Saya lebih kurang itu. Oh, oi, oi, alhamdulillah. Oi, sikit dah kena. Tuh geng, saya hari tu geng, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Aku pakai mata kai dua tadi. Lepas tu sangkut dia patah satu kan. Tinggal satu sekat satu sikit lagi geng. Oh, sekat sikit lah. Nasib baik rezeki. Saya hari tu kat ni. Oh, alhamdulillah rezeki. Oh, buang macam tu lah. Okey, saya ni gambar keping.